Assalamualaikum Ustaz. Salam. Boleh tak ceritakan sikit tentang beberapa sahabat yang berwakaf? Baik, insyaAllah. Saya kongsikan beberapa kisah sahabat dalam berwakaf. Antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menginfakkan semua hartanya, darah, kerja keras dan waktunya dalam kerja-kerja Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membalas segalanya dengan menjadikan sebahagian sahabat yang paling mulia dan paling agung setelah para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga mewakafkan tanah di Mekah untuk anak keturunannya yang akan datang ke sana. Begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menginfakkan atau mewakafkan tanah di Khaybar. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu mewakafkan kebun kesayangannya, yaitu Bayruha. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan hartanya di Khaybar. Begitu juga beliau menggali perigi rumah untuk kepentingan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan memberikan minum mata air salsabil di syurga kelak. Beliau juga membekalkan kepada para pejuang Islam ketika peperangan Tabuk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman tidak akan menderita kerugian untuk selama-lamanya setelah beliau melakukan perbuatannya pada hari ini. Sebenarnya Sayyidina Utsman banyak berwakaf. Sehingga sekarang masih lagi dilaksanakan wakaf Sayyidina Utsman. Antaranya di kota suci Madinah Al-Munawwarah terdapat hotel wakaf Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Manakala Abdul Rahman bin Auf pula, beliau telah menginfakkan sebanyak 700 ekor unta dalam satu masa sahaja yang dilengkapi dengan pembekalan, kelengkapan, makanan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mewakafkan tanahnya yang subur. Begitu juga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mewakafkan rumah yang terkenal dengan panggilan Darul Ansar. Itu sahabat-sahabat Nabi kan, semuanya banyak yang berwakaf untuk agama. Begitulah yang dilaksanakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, Aisyah radhiyallahu anhu dan ramai lagi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwakaf. Semua menjunjung firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang bermaksud, kamu tidak akan sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa juga yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Ini petikan daripada surah Ali Imran ayat ke-92. Akhir kalam, mari kita sama-sama berdoa kepada yang sentiasa ingin berwakaf ataupun berinfak dengan doa ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita waj'alahu laka tahura. Yang bermaksud semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran atas apa yang kau berikan, memberkati apa yang kau tinggalkan dan menjadikannya sebagai penyucian bagimu. Wallahu a'lam bissawab. Jom bersama kami dalam misi wakaf di Kamboja. Klik link di bawah. Maha Tahsin.